Assalamualaikum guys. Apa khabar? Topik hari ni. Topik dalam video kali ni. Binatang versus manusia lah. So cerita dia tuan-tuan. Kalau anda lihat kan di luar sana kan, di Afrika kan, harimau berkawan dengan harimau. Lembu kawan dengan lembu. Lama kawan dengan lama. Unta kawan dengan unta. Kan? Di alam luar sana, mana ada kita jumpa harimau kawan dengan lembu, harimau kawan dengan zirafah. Betul tak? Mana ada, tak ada. Dia mesti dalam kelompok yang sendiri-sendirilah, dalam spesies yang sama. Betul tak tuan-tuan? Kan? So dia berkawan lah harimau dengan harimau. Tapi lah sebab kerana mereka tidak digunakan akal fikiran, so diorang gaduh lah antara satu sama lain. Kan? Sebab dia ikut naluri je kan. Naluri dia nak makan, nak minum, nak berhibur, nak menjalankan hubungan. Binatang-binatang macam tu lah. Betul tak? Level dia lagi inferior lah. Level dia lebih hina lah daripada manusia. Manusia yang digunakan akal fikiran ni, level dia lebih tinggi lah. Sebab tu lah kadang-kadang kita dengar kan, datuk nenek moyang kita kan, bapak kita marah kita kan. Marah, kalau marah kan, kalau kena marah mesti kata kau ni macam binatang, macam bab satu, macam tu ini lah kan. Kalau kena marah kan, kalau kena maki dengan orang-orang kan, menggambarkan binatang kan, menggambarkan lembu tu contohnya kan, kau ni bodoh macam lembu contohnya kan. Tapi lah kalau fikir balik kan, lembu dia berkawan dengan lembu kan, kambing kawan dengan kambing kan, kucing kawan dengan kucing. Masalahnya tuan-tuan kan, manusia ni tak boleh berkawan dengan manusia pula. Kan, padahal kita spesies yang sama kan, kita tak boleh kawan pula dengan bangsa lain kan. Kulit hitam tak boleh kawan dengan kulit putih, Yahudi tak boleh kawan dengan Palestin, Ukraine tak boleh kawan dengan Rusia. Padahal kita sama-sama makhluk manusia. Betul tak? Setuju tak? Kan, kalau harimau dia kawan dengan harimau, kenapa manusia tak boleh kawan dengan manusia? So pengisian hari ni tuan-tuan kan, kesimpulan dia kan, so dengan sesiapa pun kita kawan je lah. Kenapa tahu? Masa kita kecil-kecil kan, kita tak kisah pun kawan dengan India ke, dengan Cina ke, dengan sesiapa. Bila kita besar kan, bila kita dah ada akal fikiran kan, dah ada pertimbangan, dah ada ideologi kan, kita dah tak kawan dah. Kan, PKR dah tak kawan dengan PAS, dah tak kawan dengan UMNO kan. Sedangkan kita sama-sama manusia. Kan, mata kita dua, telinga kita dua, hidung kita satu, mulut kita satu kan. Tapi kita tak nak kawan, kita nak bergaduh pula. Ni kerana ideologi dan pelbagainya dan sebagainya kan. Inilah manusia. Padahal kita sama-sama spesies yang sama, spesies manusia. So tuan-tuan, saya berkawan dengan anda semua. Jangan risau. Itu saja, fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum. Bye-bye.